Bukan aku buat lah. Kau tengok lah sendiri. Benda ni kan dia automatic kan. Tiba-tiba dia suddenly dia tukar-tukar gitu kan. Bukan aku yang buat kan. Cuba kau tengok kan. Kau tak terbiasa ke? Tukarlah time zone kan. Ni kan kat overseas. Macam kau tak terbiasa kan. Budak kecil lah korang. Budak kecil. Mari sini aku tunjuk macam nak tukar time zone. Kau tengok sini. Tapi kau kena confident ini software daripada China, bukan software daripada sini kan. Software daripada China pun nak complain kan. Pakai je lah kan. Kan? Aku tahulah diorang ni, budak-budak ni dia berguna-gunakan aku dia untuk kepentingan untuk diorang lah kan. Sebab tu aku tak tahu macam mana nak buat sekarang. Aku fikir macam nak belah je kan. Tapi tak tahu nak belah kat mana kan. Kau nampak tak? Budak-budak ni mempergunakan aku kan. Kan? Kata tiba-tiba rasa ke? Kan? Macam mana aku nak exit sekarang ni kan? Tengok. Kau tak nampak ke? Dah aku jadi macam kabur. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun kan. Aku tak tahu nak follow siapa kan. Kan? Itu aku check ni apa pasal dia suddenly signal interference kan. Tak tahu siapa yang control kan. Ke dia suddenly interrupt gitu kan. Tengah-tengah record presentation suddenly kacau bilau pula kan. Habis kau nak kata apa? Antivirus. Tak ada antivirusnya. Lancar lu antivirus kan. Dia punya architecture pun ada SE Linux kan. Antivirus celah mana? Kau bodoh tahap gambar ni daripada mana kan? Tapi kau nak confident ni software daripada China kan? Software daripada China, tahu tak? Geram betul aku. Kau tengok sendiri lah. Kau fikir sendiri lah. Geng-geng Superbike ada buat macam ni ke? Cuba kau fikir kan. Geng-geng Superbike kan. Aku tak ada masa lah nak layan geng-geng Superbike. Dah lah aku dekat overseas ni kan. Berjalan kaki ke sana ke sini tak tentu hala kan. Tengah sibuk-sibuk cari girlfriend. Dah sibuk pula geng-geng Superbike kan. Apa kena-mengena Superbike dengan aku kan. Baik aku jalan kaki je kan. Healingan dengan orang Asian kat sini bagus lah kan. Geng-geng Superbike ni semua tak guna tau. Nampak asal presentation je healing, asal presentation je masalah peribadi kan. Ingat dia seorang je ada problem kan. Masalah peribadi aku, masalah dia orang kan. Masalah keluarga dia orang, masalah aku kan. Itu aku nak lempang-lempang dia orang kan. Tak apalah, dia orang kan lesen B4 kan. Gunalah lesen B4 JPJ. Aku kat overseas, aku pakai lesen IDP kan. Peduli apa aku dengan korang kan. Pergilah mampus kan. Kau perform lah betul-betul kat highway mana-mana kan. Aku tak peduli. Aku sekarang ni aku kat overseas kan. Kau ingat ada Superbike nak jalan, nak ride ya? Sampai sini dah jadi macam minta sedekah lah dengan orang. Minta sedekah, minta RM1, minta RM5 kan. Lepas geram cari beer kan. Bukan macam korang kan. Yelah ni kan duit collection orang ramai kat sini kan. Tengok aku susah payah macam orang gila kat sini kan. Korang geng-geng Superbike mana peduli macam aku ni kan. Aku ni masih budak-budak lagi kan.
Peduli apa aku? Bedal lah alkohol kan. Fuck you lah. Habis kau. Kau ingat aku tak tahu ke? Ais lah, nasi lemak lah kan. Kalau tak kurang nak bedal kan. Semua geng-geng sabotaj ni. Ni aku tak nampak permainan korang ke? Kau tengok sendiri apa betapa geramnya aku kan. Kau cari lah aku kat mana kan. Ni aku dah bagi lah ni kan. Aku peduli apa dengan korang kan. Korang tak peduli aku, baik aku belah kan. Baik aku cari girlfriend kat sini kan. Mati lah korang. Goodbye.